Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So, boleh tak kalau kita nak lompat terus ke motosikal CC besar? Yang high powered motorcycle seorang kata. Jawapan dia sebenarnya bergantung juga. Boleh dan tak boleh. So, let's say kalau korang tak pernah bawa motor, seumur hidup korang memang tak pernah bawa motor lah kan. So, memang agak gila sebenarnya korang beli motor besar untuk motosikal pertama korang. So, sepatutnya korang kena start daripada bawah lah. Motor-motor 250cc ke bawah. Korang start daripada situ dulu. Tapi, kalau korang dah biasa bawa motor, dah berpuluh-puluh tahun, dah bertahun-tahun korang bawa motor, dari 250cc ke bawah lah contohnya, and korang nak pergi terus dekat 500cc, 600cc, 1000cc, yang itu tak ada berapa masalah sangat guys. Cuma korang kena respect mesin korang. Korang kena respect motor besar baru korang tu. Sebab untuk korang develop skill yang mencukupi untuk korang handle motosikal yang besar-besar macam tu, dia berat kan, lepas tu dia powerful. Dia ada learning curve dia. Dia ada learning curve. Kena respect the bike. So, ada cara tak untuk kita nak memendekkan masa learning curve tu? Kita nak pendekkan time dia supaya kita cepat pick up cara-cara nak handle motosikal yang berkuasa tinggi dan juga berat lah. Ada cara dia guys. Sebab tu hari ni saya dekat Litar Horizon Beranang. Kita nak pendekkan learning curve tu. Ada cara dia. Jom. So hari ni saya dekat Litar Horizon Beranang. Hari ni Kawasaki Malaysia ada buat program Kawasaki Riding Camp. So dekat Kawasaki Riding Camp ni dia ada cikgu semualah siap. Dan dia ada modul pelajaran dia untuk korang belajar bawa motosikal Kawasaki yang korang baru beli ni. Program ni khas untuk pengguna-pengguna dan juga pelanggan-pelanggan Kawasaki Malaysia lah. Nanti dia ada package dia, nanti saya cerita. Dalam kelas Kawasaki Riding Camp ni, diorang akan ajar korang teknik menunggang yang betul. Lepas tu defensive riding, technical track riding, dan kalau korang berani mencapai keberanian yang dipinta, korang boleh try lah knee down dekat dalam litar. Untuk first session ni agak ramai juga yang datang untuk belajar dengan proper instructor. So kalau korang pakai Kawasaki dan korang berminat nak join aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Kawasaki Malaysia ni, korang boleh dengar detail-detail yang saya bagi berikut ni. Saya masuk memang tak tahu apa-apa. So kita dah belajar cara nak masuk apex, cara speed apa semua. So ya, dapatlah. Memang bagus. So jomlah join. Okay? Sangat bermanfaat lah untuk community rider kita. Kita nak develop habit yang bagus lah sebagai rider. Semoga kita semua akan buat defensive driving selamatkan banyak nyawa lah. Terima kasih Kawasaki iRide untuk anjurkan benda ni lah, sangat bagus untuk community. Terima kasih. Kepada semua owner Kawasaki, kena join, wajib join. Best way. Alright guys, itu dia Kawasaki Riding Camp. So kalau korang nak join, dia subsidize benda ni guys. Dia subsidi. Termasuk sewa track, instructor, cikgu kan, racing suit, boot, glove semualah, makan dan minum. Semua sekali tu memang sebenarnya kalau korang pergi kat luar memang agak tinggi jugalah charge dia kan. Tapi kat sini Kawasaki subsidize. Untuk satu sesi ni dalam RM300 sahaja. So dia ada buat beberapa session untuk sepanjang tahun ni. Korang boleh tengok dekat list yang saya bagi ni. So kalau korang berminat, korang boleh contact orang-orang Kawasaki. Seat dia terhad guys, limited. So siapa cepat dia dapat. Ataupun kalau korang malu, korang nak contact saya terus pun boleh. PM saja saya. Bye. Assalamualaikum.